Ni Tasik ni lewat tu siang lawa. Darul Aman. Besar juga Ha? Besar juga Tasik ni. Dia lawa tu dia buat bau kala-kala. Tapi tu dia juga. Pak orang lepak-lepak kan, santai-santai. Tapi kan waktu belah 12 yang banjir habis rosak ni. Sorry kan, yang banjir kau kan. Habis. Tenggelam. Banjir kau-kau. Tengok Syed, clear tak? Apa dia? Line clear ke? Ya. Helikopter betul lah tu tuan. Dia kan UDM. Ada 2 biji ni. Helikopter apa ni? Dia berjauh yang kan tempat macam remote control. Okey tu. Okey. Dia nak masuk ni. Aduh, mana nak pergi ni, nak masuk ke nak ke mana? Allah. Dia pun nak buat meter dia tu kan. Perangan dia buat meter. Aduh. Dia bahaya tu. Macam mana? Mengantuk tak? Mengantuk ke tak? Siapa dia? Tak lah, mengantuk ke tak? Hai. Kau dah pergi dalam senyap dia. Okey. Kau macam bunyi tadi. Aku angin. Sebab tu aku tak makan tadi durian. Angin. Dia makan getah, dia kena makan durian. Kita pergi laut lah makan dekat ladang. Apa dia? Durian musangking makan kat laut. Kat dusun. Aku dah rumah balik ke kau durian. Oh ya ke? Itu balik. Balik Makassar. Apa aku tapak? Durian apa pukul. Ini baik ya. Bini aku letak kat atas tengah pesan. Habis nanti nak makan macam mana? Goreng? Nak makan nanti macam mana? Kalau dah sejuk. Apa dia? Durian tu lah. Kalau nak makan macam mana? Kalau letak kat atas dah keras lah. Dekat atas lah. Lepas tu bila nak makan, kita keluar lah. Bagi dia ni balik. Kita boleh makan lah. Betul, motor apa tu? Honda. Honda 1000. Semua main Honda. Mantap tu, semua main Honda. Baik. Yang Honda nombor 2 tadi kalau dia dekat sama macam kalau betul tu RSX. Oh ya. Yeah. 1
depan kau tu. Oh, laju dia bawa ni. Ada apa yang nampak? Lagi lah sebelah dia. Dia tak nak betul-betul. Ha. Kali dia kata, bang, tak payah minta nombor telefon, bang. Ikut je saya balik. Cantik. Sampai saja mak bapak dia dah sediakan barang. Aduh. Dapat jebon bapak? Oh, tak dapat. Tak susah. Hilang. Siapa dia? Jebon. Jepot. Jepot tu nenek aku. Tapi nenek aku nama Jepot. Kena lah. Betul lah tu. Jebon. Balak dia kot. Aku ingat lagi 100 kilometer. Tapi kalau dia orang buat next biker tentang dia pergi Pattaya lagi best kan, daripada dia buat pergi Phuket. Ha. Memanjang ke cerita tu, dia terpaksa buat pusat kes hoplah kan. Ya. Tapi bila dia dah main dengan pistol dah tak best dah. Biker rental ni dia patutnya dia pergi Pattaya Bike Week. Itu baru best. Perjalanan ke Pattaya Bike Week pula tengok macam mana kan. Tapi dia payah nak dapat pusat. Dah berlaku tu. Yalah, dia orang buat pergi Phuket lah. Dah tak best lah. Itu pun dia buat berlaku, dia buat atas pantai sebelah kan. Dia buat pusing sini, pusing sana. Lepas tu dia buat main tembak-tembak lagi habis lah, lari lah konsep tu. Ada yang road tu dah memang road tu jalan dah pergi ke arah Rani. Ha. Itu pub dia putar sikit, dia masuk. Dia tempat-tempat je, biasalah. Dia dah nampak. Ha. Itu yang macam makan kedai makan yang kata sok kan. Aku rasa saya gaya itu dah sampai dekat area Abnam ke Krabi je kot. Ha, betul. Bukan dekat situ. Dia tidur kat hotel kan. Dia tidur hotel macam mana dia dekat Kenyai hotel tu. Ada. Dia turun dia terus. Dia turun tu terus jaga kiri kedai makan. Nama tu? Kedai makan tu. Gunung Ledang. Kedai Anyai tu. Nama tu? Gunung Ledang. Gunung Jerai. Alah, kedai Anyai tu dekat Liga Dia Lama. Oh, Liga Dia Lama. Dekat Petra yang tutup tu. Oh. Liga Gunung Jerai kita tak nak naik nanti naik jom. Gunung Jerai. Nanti lagi ni kita naik. Tu lah, tu hotel tu. Tahu. Kita naik Gunung Jerai lah. Jom. Nantilah. Ni dah kita sampai balik korang tu. Oh, iyalah semalam kita isi Budul. Lepas tu kita terus masuk kan. Iyalah. Maknanya cantik punya kita ni. Jam 6 tinggal 2 bar. Sekarang kita terus tembak mana? Tengah Perak. Apa lah? Ipoh. Okay, merah. Ataupun Cakap Jering. Cakap Jering lah. Nanti kita terus lepas. Tak lepas lah. Cakap Jering tak lepas lah. Aku ingat Bukit Merah lah.
Kamera. Ha. Kamera lah. Aku tak lepas. Kau lepas lah. Motor kau dah jimat satu bar lah. Ha. Dulu minyak kau dengan minyak aku sama je. Rasa tak? Betul. Ha, lepas kau pasangnya spring tu, bearing tu, terus jimat satu bar. Ha, betul. Oh, okey. Tak apa? Okey. Mana demo ni nak pergi ya? Hai. Anak dara lah tu main highway. Tak gimana? Betul. Cakap dengan mak bapak pergi jumpa kawan. Padahal no, sampai gurun lah. Oi, depan tu dah gelap lah. Nampak? Oh. Kau ni mandi ni. Kau liau. Lah, kita patah balik kalau tak nak kena hujan. Patah balik eh. Kalau tak nak kena hujan, kita patah balik ya. Aku apa dah hal? Aku dah ada hal. Okey. Antara guru lah apa cerita. Dia kan buat video call hantar. Dia buat video call kan. Hantar gambar anak aja. Video call tu dia buat live anak je kan. Ha, Beras kita beli mah. sini ke? Aku Petron. Veteran lah. Adalah member aku tu tadi kan. Oi, penuh lah sini. Lama dia baik ni. Ya Allah. Dia hantar gambar, dia hantar apa video anak je main. Terus terkedu terus member aku. Alamak, ada diesel. Ada. Aduh. Ni kosong ke tak? Tak ada tu diesel. Sebelah ni. Sebelah diesel bang. Tak. Sebelah ni diesel lah. Oh, pergi bayar. Ni je kosong. Lagi lah masuk sini. Alright. Aku kejut. Oh, ya ke? Kau apa kerja sampai ni? Kuala Lumpur. Tahu tak? Jom, bismillah. Jadi nak settlekan lepas sini je. Cerita mana? Sini ya. Penang. Sini kan jalan dia sibuk sikit kan. Jalan sibuk sikit sebab kan. Kalau pukul 7 dekat Penang tu sibuk lah. Orang pergi kerja kan. Buka shift. Dekat Penang tu jam sikit lah. Kan. Dia ada chair. Pukul 7 Oh, lagi 2 minit pukul 7. Tak berapa. Pukul 7 sampai Penang berapa ni? Pukul 8 ke? Setengah. 7.30. Tak apa lah. 7.30 ke 7.20 ke. Tak mau, 7.30 tak mau. Kan 7.40 minit ni 1 jam je. Kita daripada gurun ni, gurun. Yalah, kita daripada Kalang Selangor nak pergi ke Anistan. Oh, ya, betul. 20 minit. Pukul 8, 9, 10, 11 lebih lah sampai. Lebih kita sampai. Oh, 22 minit Zal. Apa dia? Dah 22 minit. Oh, betul lah 7.20 kita sampai kan. Betul. 7.20. Okey lah, jangan laju sangat lah. Kita maintain macam tadi lah, speeding.
Ada penyematan minyak. Nampak rokok. Tempuh je lah. Dekat sini lah Tori aku balik kan. Baik sini ni Toki ni Contact. Dia pakai GS. Dia sembang lah pasal motor. Terus aku ambil apa yang makan, minum, ambil air, ambil makan. Dia nak bayar kan. Tapi bila aku nak bayar tu, dia angguk kepala je dengan budak tu. Siapa dia? Ada satu sini tu lah Toki Caltech tu. Oh, dia bayar kau tak? Dia bayarkan air aku, makan aku dengan bini aku semua. Lagi-lagi mau air, mau bungkus. Nanti dahaga dia kata. Aku cakap baik betul Cina ni. Makan apa mana tu? Dekat situ adalah nasi, mi goreng semua kan. Rupanya Cina tu cuki. Oh ya ke? Dia Toki situ lah, Toki Caltech tu. Bila time bayar kan dia kata sabar. Nanti saya angkat kepala saja dengan budak kaunter. Aku tak tahu lagi yang dia tu Toki Caltech tu. Dah nak balik baru aku tahu dia Toki. Budak tu datang jumpa dia. Macam tu bapak STTV lah. Dia cakap pergi yang tukar lah kat GS dia kata. GS sedap lah ni tu dia kata kan. Kalau Toki boleh lah. Maknanya Toki tu pakai GS lah. GSA 1250. Pakai keyless je. Oh dia kata apa nama yang mana yang warna-warna GSA ni kadang-kadang belakang ada cakap dia. Itu yang dia tahu tu. Saya tak nak suka lah orang ni macam. Kalau ada ni macam saya cepat-cepat pergi sama kawan. Oh ya ke? Kira bagi dia macam orang tu menyombong lah. Sembang tinggi lah. Yalah betul. Pendek lah kan. Tapi tengok T-bag dah sampai lah. Tapi relax je rupa orang dia. Dia macam mana? T-bag dah sampai lah. T-bag T-bag? Dekat T-Max. T-bag China T-bag. Oh ya. T-bag. Oh dia sampai lah T-bag. Bukan dah sampai 3 kali dah pergi dah right type T-bag. Tahun ni hujung bulan 12 ni dia nak ride pergi Europe pula dia kan. Maknanya dia memang dia low profile. Low profile. Tapi betul lah aku tanya berapa kos T-bag. Dalam 20k dia kata. Betul lah. Oi, punya apa tu? Kau punya radio on. Mana ada kau lah punya. Aku tak ada apa pun. Kau punya Cardo lah yang radio on. Cardo memang macam tu. Jap je radio on. Jap je radio on. Kau tekan depan sekali. Kau tekan depan sekali, lama-lama nanti dia padam. Padam dah? Hilang dah. Hilang dah. Dia cakap aku tak punya radio ni. Tiba je saya cakap apa hal? Aku kerja ya. Tak boleh dah pakai Cardo. Kita kena beli benda lain. Ada satu intercom China je. Tak baik oh. Ya ke? Baru sampai. Apa bendanya? Namanya? Aku nak kena pergilah kedai tu. Jumpa bos dia tanya. Oh ya ke? China punya pun dah canggih dah sekarang. Kenapa kena DJI? Tak lah, tempat ni dekat apa ni, kedai
Dekat Sentol. Oh, dekat Sentul. uh, Oi, bapak punya jam. Ini standard lah. Kan kau cakap pukul 7 lebih sini memang meriah. Kau lah nampak tu. Tu T-Max Penang tu. Masa yang kan kau pergi T-Max Penang. Aku tak tahu siapa dia. Kau Roger lah. Angkatlah tangan, tahan dia. Bro siapa bro? Cakap. Ya, tengok nombor plate. Nombor plate tahu lah siapa dia. AMX 8787. Siapa dia tak tahu. Rasa-rasa warna tu tak ada kot. Dia nak pergi projek lah tu. Warna Penang yang tu tak ada saja. Ni nak pergi projek. Jadi dia masuk Penang kan ni. Tak, AMX ni geng-geng Nazar apa? Bukan lah. Terus habis pasang cermin sini. Oh ya. Aku lama-lama tak minat dah aku yang pakai cermin tepi kan. Yang kau tak boleh tengok lah. Tak boleh tengok satu. Lepas tu tangan pula terhad. Terkepit je ni tu. Itu yang hari tu buat modify sikit dengan si Sob. Sob babak tu dia pandai. Kalau tak ada jadi dia. Habis Dapat gini. kau beli extension tu dekat mana? Apa tu? Extension yang jarak tu kau beli kat mana? Dia datang sekali. Tapi dia pendek. Kanan. Pendek. Tak cukup. Kanan. Macam, dia masuk Penang. Tu cakap dia pergi kau je. Dia masuk Penang. Dia pergi kau je. Alhamdulillah, kita dah melepasi Penang. Kita maintain speed 1.3 lebih, 1.2 lebih lah. Pada maghrib ni. Cuaca depan tu dah gelap lah. Dah gelap malam, gelap nak hujan. Tak apa, jalan. Dalam GoPro ni tak gelap lagi. Padahal dah gelap lah. Dalam GoPro terang lagi ni. Dah. GoPro punya ni terang lagi. Padahal dah gelap dah ni. GoPro punya apa, Zal? Oh. Dalam GoPro tengah record ni dia terang lagi. Tapi sebenarnya kita dah gelap dah ni. Tapi visor. Allah. Ada pas. Betul lah cakap dia orang kan. Kat Penang ni van biru dengan bas kena jaga. time pagi dengan time petang. Dia orang menggila nampak tak ni? Ini nak masuk ni lah ni. Si minyak ni. Dia masuk juga tu. Kita. Sabar menyabar. Allah. Oi, depan tu ada bas kat lagi. Bas kilang. Patutlah jam. Ambil tengah lepas tak? Malah nak cari tengah. Kau berapa bar lagi? 5 bar lagi. Oh, aku dah 4 bar dah. 5. Oh, aku turun 1 je baru. Ya? Okey, merah lepas. Lepas. Depan ni je. Tidak, bas ni nak ke mana ni? Tak tahu, lepas ni gila ni. Nak masuk lah. Ni, warna biru ni masuk pula. Bagi sini terus nak masuk. Oh. Ini yang sampai kat Juru lah ni. Sampai kat Jawi. Sampai Jawi gila lah.
Tu bas depan tu tak masuk pun kiri. Wah, dia terus juga ikut lorong kecemasan tu. Belum longgok dengan kereta dengan apa semua ikut tu. Elok betul. Betul menyusahkan lah. Kilo lagi kalau ponsu. Oh, ini kena pakai baju dengan seluar siap-siap lebat tu. Ya ke? Oi, malam kalau basah sepeda sejuk telur. Gigil. Hai, pakai siap-siap. Ha? Hai, luak nampak? Batuk. Oh, okey. Tu batuk sebab Mantara Guru lah tu. Mantara Guru tanya mana dah habis ni. Depan macam putih. Putih tu nampak tu, lebat tu. Sini standard lah, sini typing. Oi, lebat tu depan tu. Oh. Oi, lebat dah. Masuk. Berhenti. Jangan kejut. Jangan kejut. Boleh dah ni. Depan ni dah. Depan ni dah ada. Cara kan. Depan ni. Lebat ni. Lepas jambatan ni tak rehat. Ya. Abang tepi jalan bahaya. Allah. Jauh lagi tu dah lenjun dah ni. Jauh lagi tu. Yang depan ni ya. Ini memang pot hujan sini. Ini kalau ini kalau hujan sini ni bawa sampai Kuala Lumpur ni. Ya ke? Jangan nampak aku air. Oh iyalah, lupa lah. Mana kata lepas jabatan ni dah 2 kali jabatan. Masuk yang ketiga kali lah. Baru masuk. Aku dah lenjun dah ni lah. Tapi yelah, bahaya kat tadi berhenti tepi jalan tu. Bahaya. Tak ada. Kita pentingkan keselamatan. Oh, ini kena pakai seluar sekali ni. Lebat. Oh, basah aku dah ni, lenjun. Kiri. Allah. Masuk jalan sini je. Sini boleh. Nak tukar baju je pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Terima kasih ya Allah memberi kenikmatan pagi ni. Apa yang aku inginkan dapat. Alhamdulillah. Makan apa? Nak makan pulut kuning je kau mah. Kena dengan rendang tadi. Tapi kena dengan, tadi aku try kena dengan sambal rendang tu dekat tepi, sambal aku tak tepi. Colek sambal sikit, colek rendang sikit, menjadi lah. Kau sedap. Aku berapa lagi, aku tambah lah lagi sambal. Lepas tu rendang tu aku tolak tepi sikit, kena pula pulut dengan sambal aku apa. Kena pula dengan telur goreng. Ok lah, lagi aku terliur je. Alright, so pagi ni tak ada apa program. Macam biasalah, pergi sarapan kejap.
Lepas tu balik lah. Sebab hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat, tekak rasa nak makan pulut. Apa lagi, kerja dia baik lah kita. Kan. Okey, untuk projek Merdeka ni Koma ke mana? Apa Koma punya plan? Ada nak ride ke border ke? Bagi cadangan aku, kalau Koma nak ride Merdeka ni ke border, Koma faham-faham je lah, kan? Tapi kalau Koma nak terus naik atas, nak ke Hatnyai, Koma ikut border baru tu. Koma terus, jangan masuk ke border Danuk tu. Sebenarnya border Danuk tu kerajaan dia orang nak tutup, tapi penduduk situ dengan peniaga-peniaga situ bantah. Bila bantah, itu yang dia orang macam, oh tak apa, korang nak buka serangan, aku buka satu kaunter. Tumpah lah kau mah. Satu kaunter berderet panjang kau-kaunya. Kalau katalah kau nak pergi Merdeka ni juga ke, ataupun selepas ni kan, aku bagi cadangan kau tak payahlah pergi masuk ke Danuk tu. Satu kaunter. Lepas tu pula kau dah cop kat sini, kaunter ni. Custom form kat mana tu? Tu, dekat depan sana tu. Dekat, kau perasan tak bangunan yang kita keluar dulu tu? Kita nak keluar, Lepas kita buat custom form kan, lepas tu kita nak keluar kan, dia tahan kan. Dia check kita punya custom form kan. Lepas tu kita corner je kiri tu dah sampai dekat tempat money changer kan. Kau dah boleh baca kan. Dekat situ dia buat custom form. Haji gila betul lah. Cop dekat belakang sana. Lepas tu dia punya custom form tu dia dekat yang kita nak keluar tu. Tempat yang kita buat custom form lama, tempat yang kita cop pasport dulu tu kan, masa nak masuk tu kan, dekat situ. Ini yang terbaru. Yang terbaru sebab apa? Sebab minggu lepas aku dah pergi. Minggu lepas aku dah masuk saja buat orang rumah, tapi aku tak buat video lah. Sebenarnya aku nak privacy lah. Sebenarnya macam, mungkin lah channel aku ni untuk tahun ni je lah, kan. Jadi aku lebih kepada pergi tanpa video lah. Kan. Sekarang ni aku bergerak ke mana, ke Hulu ke Hilir pun tanpa video lah. Semua video yang ni sekadar aku nak bagi tahu, dan aku nak kongsi yang video tu hari lah dengan Abang T-Mac. Dah berapa minggu? Dah 2 minggu lah. Video yang dah 2 minggu kan. Rasa macam tenang pula kalau kita ride tanpa video, tanpa konten kan. Setiap kali bila kita nak ride lah, bagi aku lah sebagai seorang YouTuber kan, aku akan prepare dulu siap-siap. Jadi masa tu kan, lepas tu aku nak kena fikir pula idea tu macam mana nak buat konten, nak bergerak tu. Banyak lah dia punya solution dia kan. Bukan main rakam ya. Lagi kan kalau main rakamnya mula ni ada kata apa ni, video macam sampah lah apalah. Macam tu lah ceritanya. Ni dulu tanah ni tanah dia dah rebak lah kat bawah tu, tanah runtuh. Jadi dia besarkan balik, dia buat satu jalan baru. Dia tambak lah ni, nampak lah. Dia tambak lah. Nampak? Ini kamera ni aku letak kat handle ni. Aku beli dia punya mountain dia, aku letak kat handle dia. Aku tak letak dekat ni lah, dekat visor ni. Ataupun kalau full face aku letak kat depan kan. Sebab apa? Sebab senang aku nak minum, nak apa, untuk jalan jauh. Ni ada satu lagi petua kalau kau nak ride jauh lah. Okay, kalau kau nak ride jauh, contoh nak pergi Bangkok ke, nak pergi mana-mana lah di dalam Thailand tu, kalau kau nak ride jauh, janganlah kau tibai sampai 100 lebih kilometer kan, dengan menahan kencing, dengan tak minum air apa semua. Alhamdulillah. Jadi kau mesti standby kan lah satu botol air kat tepi ni. Kalau kata motor yang boleh letak botol air, taklah air. Setiap kali kau ride, bila 100, bila kadang 30 tu kau dah ada harga kan, 50 pun kau dah ada harga. Jadi bila ada air kat tepi dia, kau togak je lah minum. Itu je lah petuanya. Bila kau tak minum, kau lanyak badan kau sampai 100 lebih, sampai 200 tak minum kan. Betul, memang boleh. Tapi ketahanan mental, fizikal kau makin lama makin drop lah. Sebab badan kita memerlukan air kan. Jadi bila kau ride terlalu lama, badan tak ada air, bila sampai destinasi PTT tu baru kau nak minum. Dekat situ aku rasa
Itu yang ramai yang pergi, bila pergi tu badan lemah. Lepas tu besok tu demam. Air tak cukup. Kan. Dia bila kita ride jauh ni, pastikan air cukup. Satu lagi, korang pergi masuk kat peti ais tu, korang tengok soda. Ada satu botol kecil tu, soda dia tanpa gula tau. Soda dia untuk, kalau korang ada beli sirap soda yang aku cakap dulu kan, korang minum air soda tu. Kalau kata korang dah ride jauh, beli sebotol, minum separuh. Kalau korang boleh minum satu botol tu pun lagi bagus. Sebab apa? Dia menyucikan perut korang. Kan bila kita ride jauh, kadang kita banyak minum air gas lah, apalah, cair lah, apalah kan, teo ais limau dia lah. Jadi kau minum air gas tu, minum separuh lah. Bagi aku minum separuh dulu. Nanti mana-mana kau sambung lagi minum kan. Sebab dia botol dia tak ada penutup. Kau ambil penutup dia, kau tekan balik. So benda tu boleh meringankan perut kau dan boleh meringankan badan kau. Ini satu petua tau. Sebab aku dapat ni pun daripada rider yang ride Tibet. Ni satu petua. Jadi diorang pun beli banyak. Diorang beli banyak. Satu carton tak laku. Dia bubur dalam box diorang lah kan. Untuk untuk vitamin C lah. Kan. Benda ni pun bagus lah. Jadi aku cadangkan kalau kau nak ride jauh, belilah sebotol. Bila dah sampai 100 kadang 200 km tu, next PTT tu, beli air tu, togak minum kan. Kalau kau tak percaya, kau try, kau nanti akan rasa air dalam perut ni yang banyak angin tu, dia akan tendang terus keluar. Terus sedawa terus. Dia akan keluar ke hidung dan akan keluar ke mulut. Lepas tu perut kau jadi ringan. Badan pun jadi ringan. Ini serius ni. Yang ada apa? Cakap dengan Mata Guru ya. Mata Guru kita tahu. Kalau perut kau sebu, betul kau dalam badan kau ada GERD, angin GERD angin GERD ke apa ke yang buat kau tak selesa nak ride, kau minum benda tu. Benda tu memang cukup terbaik. Dia buang angin badan semua kan. Itulah. Itu je lah petua untuk hari ni. Okey lah. Alhamdulillah, cuaca cantik, terang menderang. Terima kasih ya Allah, dia bagi nur ni. Matahari ni menggunakan nur dia lah, cahaya dia. Betapa sayangnya dia dekat hamba dia kan, manusia ni. Betapa sayangnya dia dekat kita, sampai nur dia pun dia bagikan, letakkan matahari tu supaya kita dapat melihat keindahan dan ciptaan dia tu. Apa lagi yang kita nak kan? Apa lagi yang kita nak nafikan? Sampai nur dia pun dia menyinarkan bumi ni yang dicipta ni. Dan malam pun dia bagi juga nur dekat bulan tu, cahaya dia. Tapi cahaya matahari ni yang siang ni, kalau kena sikit pun dah tumpul kan. Kalau kat sana alright, okay lah guys. Aku rasa sampai sini saja video aku yang tak seberapa ni. Semoga kita berjumpa lagi. Alright. Aku Bro Riz. Motor bukan ukuran, yang penting jiwa kena kental. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.